Badan ketan, tercekik, tak boleh nak makan, sesak nafas, batuk, hilang-hilang. Sembuh selepas 1 jam. Saya ada seorang pesakit, wanita berumur 48 tahun, mai daripada Shah Alam tu. Dengan komplain dia, tercekik, lama tercekik, tak boleh nak makan, tersangkut, makan dia sangkut, makan sangkut. Kahak ni, dia rasa kahak banyak. Gatal tekak, batuk tak hilang-hilang, 3 bulan tak habis-habis. Perut dia pedih, senak panas kat ulu hati. Tangan dengan badan dia ketak lah kata. Doktor kata dia thyroid, makan ubat thyroid tak hilang. Lepas tu dia sesak nafas, pendek, sangkut, dada ketak ni, dada ni panas ni. Leher dia tegang, belikat dengan bahu dia tegang sakit, kepala dia melayang, kepala dia pening, sendawa kuat, risau gelisah, takut sedih, tak seronok, rasa nak riau, rasa kepala otak kosong, tak boleh fikir, otak dia kosong, telinga dia bersin, mata dia panas dengan berayak, mulut dia kering, rahang dia sakit ni, kaki kanan dia sakit, kaki dia lenguh, betih dia sampai kaki dia lenguh juga. Makan ubat lama pun tak hilang-hilang. Saya bagi ubat anxiety kat dia 0.5 miligram. Hilang lah, perut panas hilang lepas 15 minit hilang, berdebar hilang lepas 15 minit, tercekik lepas setengah jam hilang, sesak nafas tu setengah jam hilang, kepala otak yang kosong tak boleh fikir, tadi boleh fikir, laju senyum habis dah, kepala melayang, leher tegang tu hilang, lepas sejam hilang. Dia makan nasi lemak lauk ayam, dia tokok ayam tu seketui habis, licin nasi lemak dia. Tadi kan tercekik. Lepas tu dia minum kopi air, tak ada apa, tak pedih perut pun, elok. Ketak tadi, ketak badan tu, ketak hilang weh, lepas sejam hilang. Dia sebenarnya mengidap anxiety psikosomatik. Dia tak percaya. Dia kena penyakit TB tahun 2016, rawat dengan ubat 6 bulan, hilanglah penyakit tu. Tahu tak? Tapi sebenarnya selepas tu dia ada satu masalah lagi. Lepas vaksin, dia dapat penyakit susah nak tidur, dah berdebar. Stres, duk risau pasal vaksin tu. Lepas tu hilanglah, lama tu hilang. Dan sekarang ni hak baru ni, tiba-tiba 3 bulan lepas dia batuk, 3 bulan tak hilang-hilang. Dia risau, ingatkan TB mai balik. Pergi check doktor kata normal, tak ada masalah, TB tak mai dah. Tapi dia duk risau kenapa batuk tu tak hilang-hilang, kahak makin banyak tak hilang-hilang. Sampai duk risau-risau, sampai dia risau, sampai overthinking, sampai tak boleh nak lena. Jadi makan ubat tidur, kadang-kadang boleh tidur, kadang-kadang tak boleh tidur. Duk tunggu bila nak tidur, bila nak sembuh, bila nak tidur. Sampailah dia punya batuk tu hilang. Sekarang duk fikir pasal tidur tak boleh pula. Dia nak riau. Dia sebenarnya dulu kerja. Lepas dia kerja, kan, laki dia suruh berhenti kerja tahun 2021 lepas Covid. Bila dia berhenti kerja, duduk rumah, dia rasa bersalah sebab anak nak kena jaga, anak lama ditinggal kan. Laki suruh duduk rumah, dia mulalah stres. Dulu dia ada kawan, tiba-tiba tak ada kawan. Lepas tu siang hari dia pergi masjid, pergi surau, pergi jumpa kawan-kawan lah, aktiviti kelas agama semua dia elok. Bila dia balik petang sat lagi, duduk rumah lepas asar, dia mula sakit. Dia mula sakit sepanjang hari sampai ke malam. Duk risau pasal anak dia, risau pasal sakit dia yang tak habis-habis tu. Stres sebab minta kerja, laki dia tak bagi. Laki dia kata kalau tak duduk rumah siapa nak jaga anak. Tapi dia serba tak tentu akan jadi sakit anxiety dia main. Saya kata lepas ni awak punya penyakit tidur tu, awak tu sudah pasal tidur, saya ajak dia 4 step untuk tidur. Saya kata kat dia ubat anxiety makan bila perlu, saya ajak dia reset otak pagi dengan malam. Saya kata terima kenyataan lah, terima kenyataan pasal penyakit ni, awak bukan TB, percaya dengan saya, percaya dengan doktor. Doktor kata dia ada thyroid. Laki dia kata bila kita tanya, doktor kata tak. Ayah seorang kata ya, dia kata tak. Tapi simptom tu tak macam thyroid. Bagi ubat thyroid pun tak hilang. Sama juga. Duk risau macam-macam. Saya kata kat laki dia, bagilah pergi kerja, baik pilah, dia nak kerja pilah. Baik pilah, mana nak kerja pun pi, kawan pi. Yang penting hanya tak balik sudah balik. Dia kata tak apalah doktor, saya tak kerja pun tak apalah. Saya nak pergi ke agama, balik tu saya duduk dengan anak-anak saya nak reset otak macam doktor ajak saya makan bila perlu saja. InsyaAllah kita doakan dia sembuh, nanti kita akan follow up, tengok dia macam mana. Kalau hampa fikir banyak, hampa tak boleh tidur. Bila hampa tak tidur, hampa paksa tidur, nanti lagi tak boleh tidur. Tidur ni bukan boleh paksa, tidur ni hak Tuhan. Lagi hampa paksa, lagi tak boleh tidur. Jangan dipaksa-paksa, jangan tunggu. Memanglah tidur tu kita nak, tapi jangan menekan-nekan. Tidur tu hak Allah. Minta Allah bagi ajak macam mana. Saya ajak 4 step untuk tidur baik tanpa ubat. Ikutlah, jangan dia ikut. Orang kata ikut, buat jangan duduk tapi kalau kenapa bagi sedih lagi. Tegak biji dah kata hampa ni. Polo. Boy.